Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kembali lagi di saluran Cilu Imtiaz TV. Pada hari ini, SMA Bugis Siah telah mengadakan sambutan Hari Guru pada tahun 2026. Nak tahu apa yang jadi dekat aktiviti pada hari ini? Jom kita lihat sama-sama. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh saya tanyakan beberapa soalan Ustaz? Boleh insya-Allah. Pertama, boleh Ustaz perkenalkan diri Ustaz? Oh, nama saya Muhammad Anwar bintu Halus, berasal daripada Pek Raja, Batu Pahat, Johor. Okey, baiklah. Jadi soalan pertama, apakah yang membuatkan Ustaz terus bersemangat untuk mengajar setiap hari? Apakah yang membuatkan saya terus bersemangat? Antara yang pertama sebabnya adalah saya merupakan keluaran ataupun pelajar daripada sekolah menengah agama juga, dan saya memahami apa yang ada dalam diri pelajar, menyebabkan saya setiap hari ingin menjadikan pelajar saya lebih baik daripada saya yang dulu. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Baiklah, kita akan tanya kepada pelajar yang sebagai penutur kanika tadi. Assalamualaikum Kak. Salam. Perkenalkan diri Kak, siapa nama Kak? Nama saya Fatia Miasara daripada kelas 3 Syafi'i. Apa perasaan Kak sepanjang melihat aktiviti kanika tadi? Saya berasa seronok lah nampak diorang main sama-sama, gembira, boleh merapatkan upah pun juga. Yelah, tak semua cikgu kan belajar dengan, maksudnya tak semua pelajar dapat belajar dengan cikgu tu macam tu. So kita nampak dia main aktiviti kat sini pun dah happy dah, even tak ajar kita pun. I could be the twist, the one to make you stop, the icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, 'cause I'm into you quite intimately. And maybe one night could turn into three. Well, I'm down to see, 'cause I make it so easy to fall in love. So come give me. Assalamualaikum Ustaz. Boleh perkenalkan diri Ustaz? Nama Ustaz Muhammad Yusri bin Ishaq. Okey, baiklah. Boleh saya tanyakan beberapa soalan Ustaz? Boleh, insyaAllah. Bersilakan. Baiklah. Yang pertama, pernah tak Ustaz tersalah panggil nama pelajar tetapi dia tak yakin nama tu betul? Selalu. Selalu. Ha. Okey, baiklah. Soalan terakhir, saya akan berikan kepada Ustazah Sarina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah perkenalkan diri Ustazah. Okay, saya Ustazah Sarina binti Ahmad. Saya merupakan guru mata pelajaran Lughah Arabiah Mu'asirah dan saya mengajar tingkatan 4 dan 5.
Apakah perasaan Ustazah bila melihat usaha-usaha murid yang menjayakan program tadi? Okey, pertama sekali Alhamdulillah dan syukur sangat-sangat nampak kesungguhan mereka. Maknanya memang mereka bersungguh-sungguh untuk meraihkan kami. Kami sangat-sangat terharu dan berterima kasih atas penat lelah pengorbanan masa dan tenaga untuk mereka yang mempersiapkan program untuk kami ni. Jika Ustazah ada kata-kata nasihat apa yang Ustazah ingin sampaikan kepada para pelajar? Okey, kata-kata ni saya selalu kongsikanlah kepada anak murid saya. Belajarlah kerana Allah, bukan kerana periksa. Dan apabila periksalah kerana Allah, bukan kerana terpaksa. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Baiklah, itu sahaja liputan kami sempena sambutan Hari Guru 2026 yang berlangsung dengan penuh meriah dan bermakna di SMA Bugis Syah. Jelas terpancar kegembiraan, semangat serta penghargaan warga sekolah terhadap jasa para guru yang sentiasa komited mendidik dan membimbing generasi masa depan. Semoga tema Guru Bitara Nadi Negara pada tahun ini dapat terus menyuntik inspirasi dan semangat buat para pendidik untuk terus berbakti demi agama, bangsa dan negara. Saya, Aili Safwan bin Ahmad. Dan saya, Haifah Umairah binti Muhammad Saufi. Melaporkan untuk Jilul Imtiaz TV. Teruskan bersama kami di Jilul Imtiaz TV untuk pelbagai perkongsian dan liputan menarik selepas ini. Sekian, terima kasih dan selamat Hari Guru.